satu masalah, orang yang investment buat 2 bilion, tiba-tiba dia nak buat balik. Okay, kita tanya dengan dia, who will be the first client tadi? Who will be your first client? Dia satu-satunya orang tunjuk dengan saya, dia cemerlang daripada tadika. Semua tadika dia. Okay, your first client siapa Adi? Cerita. Aku Adi. Untuk ni lah business ni. My target first client. Yeah. I'm targeting, okay, sekarang ni actually saya ada satu kawan lah. Dia bagi saya 10 nama, mostly memang orang kaya-kaya, tapi satu yang very close, dia boleh closing. Yang very close ni dia tak kaya sangat lah, tapi dia ada 4-5 business jugalah. Dia dekat Bandar Seri Putra. Adi tulis. Nama dia. Nama dia, umur dia, berniaga apa. You ambil knowledge. Tulisan buruk sikit lah. Tak apa. Dia orang handsome memang tulisan dia buruk sikit. So umur dia 42 tahun . So dia business dia ada workshop. Lepas tu dia ada restoran dengan car wash. So dia ni memang business minded lah. Sempoi. So saya pun ada riki-riki sikit lah tanya. Dia DPF, dia pun tak DPF, semua memang tak ada lah. So memang orang kata memang kena bantu dia ni lah, supaya dia ada orang kata simpanan. Orang macam ni dia rajin tapi dia tak pandai nak manage finance dia. So kita kena tolong dia lah macam mana apa. Berapa income dia lebih kurang per month? Saya rasa dia pun tak tahu berapa income dia. You rasa? Semua godak. Pasal orang macam ni, yelah, orang yang business yang jenis yang hustler ni, dia tak ada buat proper counting semua. Dia tahu duit masuk, keluar masuk, ada lebih lah tu duit income dia. Campur-campur lah. So you nak propose apa kat dia? Saya nak propose yang Enrich tu lah. Enrich Gold. Okay, berapa? Berapa per day, berapa per month, saya berapa annual? Saya start dengan 100. Saya kena buat fact finding dulu lah. Saya kena tanya, kalau 200 macam mana? Sehari 200, dia rasa okey. Kita tak nak shop sendiri kan. So kita kena tahu juga berapa yang dia selesa untuk satu hari tu. So You rasa dia ada saving tak? Saya rasa dia ada saving tapi dalam bank macam tu je lah. Dia orang jenis ni, dia plow back dalam bisnes dia kan. Dia letak balik dalam bisnes dia, beli stok, beli ni. Orang macam ni saya cadang ambil annual premium. Kalau 3,000 ambil 36,000. You tulis 36,000. The first case. Wow. First case lah. Kenal mana ni? Ni memang workshop ni saya memang duk hantar kereta kedai dia lah. Makan pun kedai dia juga. Orang regular customer dia lah. So 36,000 the first case. Okay, saya bantu Adi sebab kalau setakat benda macam ni orang lain boleh buat, tapi Adi saya expect something different. Who do you have in mind yang memang rapat you tahu dia ada duit? People rapat with money. But you are very close and you know this guy with money. Okay lah, satu tu nama dia Daniel juga. Tulis sini. Tulis Daniel. Okay. Oh, nama Daniel ni kaya rupanya. Dia Chinese Muslim. Okay, umur? Dia Chinese Muslim. Umur dalam berapa? Umur dia dalam 60 tahun lah. 60. 25, saya pun tak sure sangat. Okay. Berapa kaya dia punya kaya? Berapa kaya dia punya kaya? Okay, dia company dia nama dia Elsa Berhad. It's going to be for listing. Dia nak go listing dalam awal tahun depan lah. Okay. So revenue company dia dalam 300 over million. Net profit dalam 30-40 million lah. Tulis. Profit 30 million. Revenue tak apa. Yang penting profit dia. Profit dia. Ni company dia lah, The Elsa Group. Okay, berapa director? Dia saya tak sure lagi, dia check lagi. Okay, apa yang you tahu lagi pasal dia? Isteri? Isteri dia Melayu, dia kahwin Melayu tu yang dia convert tu. Okay, anak? Anak dia saya tak sure lagi. Family dia okay, to be honest, family dia saya tak berapa sure, tapi saya target sebenarnya dia dengan company dia lah. Yang untuk serve punya. Okay, sekarang dia cerita pasal serve ya. Okay. Katakanlah dia ada berapa ramai pekerja? Total 100 over lah. 150. Okay, 150 pekerja. Katakanlah dia ada 5 director. Okay. Okay, apa kita boleh propose kat dia? Okay, katakanlah dia ada
10 orang, ada 10 orang top key man dia. Okey, tulis 10 top management 10 top management dia. Okey. Boleh? Okey. Boleh Okey, meh. Kita bagi tahu dengan dia, saya ada comprehensive program untuk owner macam you. Nanti ni Ayu. orang Jepun ni boleh guna this idea untuk company-company yang mana yang kerjasama dengan Jepun. Pertama, cakap dengan dia, big boss. Big boss kena ambil 5 million protection. Ya? Dia kata kenapa? This 5 million ini ada 2 blade. Satu meant for cash for the family. Yang kedua, kita perlukan this 5 million untuk ganti people like you. Ya, kita perlukan this 5 million nak groom the next person to continue the business. You need this 5 million. You bayang company ni stop, everything stop. Tapi kalau ada 5 million, you can continue. Jadi nak bayar gaji dan sebagainya. Banyak benda kita boleh gunakan this 5 million. Nombor 2, you ada 5 director termasuk you. You dah ambil 5, saya cadang setiap director ambil lagi another 2 million cover. For a start. Ya, $2 million cover. Ini kalau kali dengan katakanlah 20%, premium yang ini 100,000. 1 tahun. Yang ni kalau katakanlah dia muda sikit, mungkin 12,000 ataupun 15,000 kali 4 berapa? 15 kali 4. Sorry, 15 kalau even katakanlah 12,000 kalau kali 2 million mana 24, betul? 24 kali dengan 4, faham ya? Boleh, 12 million for 1 million cover, so 24 million for 2 million cover. Kali dengan 4 orang, berapa? 26. Ini untuk director. Ini untuk director. Apa guna untuk director? Kita bagi tahu kita ada program shareholder protection plan. Kalau director yang paling tua ni meninggal, you tak boleh buy dia punya shares, melainkan you kena bayar 2 million kepada dia punya family, betul? Tidak, you tak boleh continue the business. Benda ni company kena fikir. Sebelum dia sue this company, everything freeze, you better ada some shareholder protection plan, especially for all the directors. Tapi hari ni saya datang untuk yang ketiga. Saya nak bagi SERP, Supplementary Executive Retirement Plan. Ni management, ini director datang sesekali saja. You hari-hari adalah sebab dia just your company. Tapi yang berempas pulas tu yang 10 tu, head of department tu, HOD tu, resource, kemudian productivity, kemudian account, kemudian business strategy, whatever lah, the top 10. You bagi tahu dengan dia, yang ni you bagi SERP, kepada dia for a start. Kita cerita protection dulu. Ya. Kita ada program murah untuk diorang. Ya. RM300 ke RM500 saja. Katakanlah RM500, RM6,000 satu bulan, satu tahun, boleh dapat 1 million. Yang ni bagi 1 juta makna. Kali dengan 10. So berapa? 60,000. So premium kita 60, 96, 100,000. Ya. Boleh. Cakap dengan dia, ini semua adalah Employee Related Benefit, ERB. Segala program untuk kepentingan pekerja. Maka boleh dapat tax exemption. Betul, Cik Lan? Betul? Ni kita ada orang pandai, dia boleh confirm. Ya? Boleh dapat tax exemption. Raudah kata, muntah saya, Cik Jalil. Saya yang ini pun belum pakai lagi, Cik Jalil dah keluar yang ini. Macam mana dengan saya pula dalam kereta. Tapi tak apa. Apa saya bagi tahu, ada perkara yang kita tak boleh tangkap. Katakanlah contoh, kan? Katakanlah Adibah rasa tak boleh tangkap.
Anggaplah ini lagu cinta. Cinta yang mana tidak berkias. Dia ambil video, terpaksa dia padam. Kata apa pula lagu cindai pula di bawah tengah-tengah serius ni. Tapi saya nak bagi tahu, ini adalah program yang dia boleh ambil terutamanya sekarang. Pasal dia nak jimat cukai tahun ni. Saya dah tengok dah mampus bayar cukai tahun ni. Ini untuk orang yang mana pergi corporate. Bulan 10, last quarter adalah bulan terbaik. Sebab, bang, abang nak bayar income tax ke nak bayarkan saya for your benefit? This is the best 2 months. Dan kalau katakanlah dia bersetuju, berapa kita akan collect? 25. Dan dia bagi tahu, bos, MDRT ni senang sangat lah bos. Satu company saja half MDRT done. Ya? Dan kita tanya dengan dia, ada tak kawan-kawan you yang sekarang ni gigil begini-begini kubur dia sebab ada income tax problem? Saya nak jumpa dia. 2 company you jumpa done. Oleh kerana dia double past tense, done. Boleh? Sekian. Apa best belajar hari ni? Cela kita bagi result.